saya sebenarnya takut. Sebab saya takut personal tuition. So, Kita ada adik Emir Hakimi. nama saya Emir Hakimi bin Badrul Syam dan saya bersekolah saya sekolah dekat MRSM Taiping. Dan subjek yang saya ambil dekat dalam fast track akademik ni adalah subjek prinsip account. Mak saya pun suggest ada satu tuition fast track akademik ni. So dia suggest saya masuk. So from that on saya improve lah saya punya account dan dia lebih faham. Saya lebih faham prinsip account tu sampai sekarang. Sekarang pun saya tengah sama belajar buat accounting. Dan kalau fast track punya akademi, cikgu dia friendly, sangat friendly. Saya seronok gila dengan cikgu tu. Start belajar dengan cikgu tu memang seronok gila. Saya sebenarnya takut sebab saya takut personal tuition sebab takut cikgu tu strict dan cikgu tu macam garang lah. Tapi dengan cikgu ni, dia macam saya kata friendly dan dia macam serasi lah dengan saya. Dia exam pertengahan tu alhamdulillah A- dan trial A- dan alhamdulillah dekat SPM ni solid. Dengan fast track ni dia macam beza sikit. So waktu saya first class dengan dia tu, dia macam cikgu tu pun dia dah semangat, dia dah ceria. So saya macam saya pun dah terambil dia punya semangat tu. So ya, pendidikan ni memang sangat penting. Pendidikan tu yang semua ilmu yang kita dapat tu boleh contribute balik kepada negara. Dah lah awak sebut pasal background pendidikan tu, cikgu nak tahu sikit lah. Lepas ni awak nak sambung ke mana tu pelajaran, sambung pengajian, ataupun boleh kongsi sikit apa cita-cita awak di Emir? Cita-cita saya, sebenarnya saya sekarang tengah belajar. Saya sekarang tengah buat ACCA. Dan kalau saya tak dapat bantuan fast track sebelum exam trial tu, saya rasa saya tak akan dapat sambung belajar ni. Sekarang terima kasih mak saya, parents saya lah especially, sebab tanpa bantuan diorang dan sokongan diorang semua tu, saya mungkin kat sekolah tu pun saya dah fed up dah. Dan juga Cikgu Rozi, saya sangat berterima kasih sebab cikgu explain apa-apa yang saya belajar dalam kelas, alhamdulillah saya faham, sangat faham. Dia dalam kelas tu, kalau saya bila saya belajar dengan cikgu, saya macam clear.